Dia ni sajak perasan, dia very respect. Dia tak pegang sajak. Dia memang kalau jalan pun memang dia akan lady first. Very very polite, very English. Memang betul-betul lelaki iraman. Dia bawa sajak pergi makan. Dia bawa sajak pergi makan kat Ballarat. Tahu tak Ballarat? Sajak, bila sajak cerita kat kawan sajak share lah location kat kawan sajak. Kawan sajak kalau ikut mana-mana orang, sajak akan share location tau. Lepas tu kawan sajak kata, Ballarat tu jauh gila tu, jauh gila. Saya kata, manalah aku tahu jauh kat mana, tapi dia jauh tu macam nak pergi ke airport tu, jauh gila. Ballarat jauh. Yes, sajak dari city. Dia bawa. Lepas tu sajak pun share lah. Dia bawa sajak pergi makan kat tempat sana lah, pergi makan kat sana. Sajak mana lah tahu kat area dari Melbourne ni kan. Lepas tu dia bawa sajak pergi sana, pergi makan. Kedai makan tu pula dekat Kat Tasik. Buat dah seram dah tau. Adakah ada kes pembunuhan kat sini nanti? Mak dah siap dah, perfume mak dalam poket. Apa-apa nanti get ready gitu. Lepas tu nak jadikan cerita, sembang dengan dia, sembang. Lepas tu dia tanya saja. Dia banyak, dengan dia banyak cerita pasal future. Faham tak? Dia cerita pasal future, tentang masa depan. Dia cerita pasal keluarga dia cerita pasal adik-beradik dia. Adik dia ada abang dia kahwin tapi abang ni tak ada anak. Tu kakak dia ada seorang kahwin tu, ada anak. Lepas tu dia tunjuk dia punya Instagram, dia tunjuk ni. Sajak pun jadi macam, okay. Tapi kita nampak lelaki tu dengan kita, dia cakap lebih pada future yang dia nak build up satu dengan seorang wanita yang boleh membahagikan dia. Tapi for me, macam kita baru kenal, baru 3 kali keluar. Lepas tu bila dia cakap macam tu, dalam masa hari pertama keluar tu, dia turn off saja sebab dia datang lewat. Sejam baru dia sampai. Aku ni macam dah ngantuk dengan lapar dah semua. Dia kata tak payahlah jumpa. Dia nak sangat jumpa, minta maaf lah. Lepas tu dia beritahu lah Uber dia dah. Tapi dia effort tau, sebab dia duduk jauh daripada city. Tapi dia ada effort tu nak datang, jumpa. Dia belanja sajak, minum, makan semua. Tapi satu je sajak respect kat dia, dia tak pegang sajak. Biasa kalau lelaki mana jumpa kita, yang macam dekat apps ke apa ke, dia akan cuba nak pegang tangan kita, dia akan cuba nak sentuh kita. Tapi dia ni sajak perasan, dia very respect. Dia tak pegang sajak. Dia memang kalau jalan pun memang dia akan lady first. Very very polite, very English. Memang betul-betul lelaki iraman lah. Dia bukan badan sador. Dia jantan bukan badan sador. Dia badan kurus. Dia medium size.